Apakah hukum kita ambil duit raya anak kita untuk digunakan sebagai belanja harian atau terdesak? Kalau macam tu, jom kita tanya Ustaz Azhar Idrus lah. Ustaz, macam mana Ustaz? Molek soalan ni. Kerana banyak berlaku dalam masyarakat. Jadi ibu bapa tanya, boleh tak kita ambil duit anak kita? Anak kita memang raya-raya dapat banyak. Ayah siapa nak bagi duit? Dia pergi ambil duit anak buat belanja. Hukumnya haram. Ramai orang buat dosa lagu ni. Curi duit anak. Betul tak? Beli spoiler, bayar rotek motor, tak boleh. Yang boleh guna pinjam sekejap ketika terdesak. Contoh, mari nak potong api. 80 bil. Tak ada duit dah. Kalau tidak gelap melibatkan mudarat kepada anak tu juga. Boleh pinjam duit anak sekejap, bayar bil, wajib kena bayar balik. Okey, so jadi jangan lupa, siapa yang telah terbabas ambil, alang-alang kita asingkan duit raya anak kita tu, tukar je kepada bentuk emas. Senang, nanti bila dah besar, dia boleh guna.